Bahaya gula ni dia agak complicated tau. Dan gula ni adalah gula tambahan lah, bukan gula yang natural dekat dalam buah tu, yang tu lain. Natural tak ada masalah. Gula yang masalah ni adalah gula yang ditambah oleh manusia di dalam makanan yang sebelumnya tak ada gula ataupun minuman lah. Contohnya air sirap. Kalau zaman dulu tu kita buat air sirap ni, kita masak air gula, lepas tu kita letak daun pandan, lepas tu kita letak colouring macam sirap rose tu kan. Jadilah air sirap. Tu gula tambahan. Ataupun kita minum air teh O, air teh tarik yang guna susu pekat yang juga ada gula. Tu contoh gula tambahan. Dan gula tambahan ni WHO dah menetapkan limit untuk kita ambil satu hari adalah 25 gram sahaja ataupun lebih kurang 5 ke 6 sudu teh sahaja sehari. Selagi tak melebihi limit tu, maka tidak ada masalah pun untuk badan kita. Tetapi yang lagi masalah adalah bukan gula yang dekat dalam minuman ataupun makanan yang kita tambah tu. Makanan yang ada gula yang kita tak faham dia adalah gula. Sebab gula yang masuk ke dalam darah kita ni, nama dia adalah glukosa. Jadi apa sahaja makanan yang boleh bertukar menjadi glukosa di dalam darah kita adalah gula yang ada di dalam darah kita. Bacaan gula yang kita ambil tu. Dan contoh makanan yang memang ada gula tambahan yang kita tak sedar ni adalah roti putih ataupun biskut. Kita rasa macam makan sikit-sikit, tetapi GI roti ataupun biskut tu adalah sangat tinggi sebab dia tidak ada serat. Roti ni biasanya kita makan macam tu, menyebabkan bila kita makan roti tu, gula dalam darah kita ni akan mencanak naik. Maka insulin juga akan mencanak naik. Kalau makanan karbohidrat yang tanpa serat, dia cepat masuk di dalam darah kita. Yang tu yang menjadi masalah. Jadi kena ingat, gula yang bahaya adalah gula tambahan, yang bukan sahaja gula pasir yang kita tambah dalam minuman tu, tetapi juga gula lain yang berasal daripada karbohidrat. Roti, biskut, breakfast cereal yang bagi kat budak-budak makan tu, air tin, air jus buah yang tak ada serat. Tu semua yang makanan kita tak sedar dia ada gula tambahan, tetapi kita makan. Kita ingat bila dah kurang makan gula putih tu kan, kita dah kurangkan gula. Sebenarnya tak. Ada lagi makanan yang kita tak sedar yang menyebabkan gula dalam badan kita naik. So faham limit gula 25 gram sehari dan juga sumber gula yang selain daripada gula pasir tu. Makan-makan kurus.